Sorotan terkini berita 757. Seorang ibu di Syakir memberikan anak perempuannya yang berusia setahun minum racun sebelum turut bertindak meminum bahan sama dalam kejadian di Teluk Kemang, Port Dickson. Polis berkata kejadian berlaku kira-kira jam 9 malam 14 Mei di sebuah rumah di Bandar Sunggala. Dengan siasatan awal mendapati wanita berusia 21 tahun itu dipercayai bertindak akibat tekanan perasaan yang dialami sejak melahirkan anaknya. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson selepas pihak hospital memaklumkan kes berkenaan kepada polis pada jam 11.50 malam. Dengan keadaan mereka kini dilaporkan stabil dan masih menerima pemantauan. Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent Mazlan Udin berkata siasatan mendapati ibu kanak-kanak itu terlebih dahulu meminum racun rumpai sebelum memberikannya kepada anak terbabit. Ketua Polis Daerah Port Dickson Superintendent Mazlan Udin berkata siasatan mendapati ibu kanak-kanak itu terlebih dahulu meminum racun rumpai sebelum memberikannya kepada anak terbabit. Kes kini disiasat mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan Seksyen 307 Kanun Keseksaan, manakala suami wanita itu yang juga warga negara Myanmar turut ditahan bagi membantu siasatan. Sementara itu, Barisan Nasional BN Johor mengesahkan akan bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri akan datang. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Barisan Nasional Johor Dato' On Hafiz Ghazi selepas mengambil kira pandangan rakyat serta suara kepimpinan akar umbi parti di negeri itu. Menurut beliau, keputusan itu dibuat selepas perbincangan bersama pucuk pimpinan parti sebagai isyarat jelas bahawa BN bersedia untuk terus membentuk kerajaan negeri yang stabil, kuat dan fokus kepada pembangunan Johor. Beliau juga menegaskan pendirian bertanding di semua kerusi itu merupakan tawaran terus kepada rakyat Johor dalam menentukan hala tuju kepimpinan negeri menjelang pilihan raya. Pengumuman itu sekaligus memberi petunjuk awal terhadap strategi politik Barisan Nasional Johor dalam menghadapi pertembungan pilihan raya akan datang. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri KDM menegaskan status kewarganegaraan 7 pemain warisan Harimau Malaya diberikan mengikut tertib perlembagaan. Manakala soal kelayakan beraksi bersama skuad kebangsaan itu terletak di bawah bidang kuasa FIFA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata proses pemberian kewarganegaraan itu dilaksanakan selaras dengan perkara 19 Perlembagaan Persekutuan dan tidak wajar dipertikaikan. Beliau menegaskan isu kewarganegaraan dan kelayakan beraksi dalam kejohanan anjuran FIFA adalah dua perkara berbeza, dengan kerajaan hanya berperanan memudah cara urusan permohonan kerakyatan. Beliau menegaskan isu kewarganegaraan dan kelayakan beraksi dalam kejohanan anjuran FIFA adalah dua perkara berbeza, dengan kerajaan hanya berperanan memudah cara urusan permohonan kerakyatan. Kenyataan itu menyusul susulan desakan agar status kerakyatan 7 pemain warisan dikaji semula, dengan Perdana Menteri turut menegaskan perkara itu perlu diteliti mengikut saluran dan prosedur sewajarnya. Saifuddin menjelaskan sebarang keputusan berhubung kelayakan pemain untuk beraksi di pentas antarabangsa adalah tanggungjawab Badan Induk Bola Sepak Dunia, bukan urusan kerajaan.